Susah macam mana kau nak belajar dengan cakap orang. Ya. Sama macam tu lah. Aku dulu kerja lepas push masuk kerja dengan orang, nak tukar environment tu susah. Susah kan susah. Susah lah. Kita biasa buat kembali sendiri. Aku dulu kan kerja dengan family aku kan. Masa gila dia okey lah tak lebat. Orang kan dulu kan. Dia rasa lain tau. Tapi dalam orang cakap transition perubahan tu kita nampak apa silap kita. Benda tu belajar. Mendisiplinkan diri. Yes. Bagi aku benda tu buat matang dia. Ya betul. So kalau macam aku lah sekarang, kalau aku nak bagi nasihat ke orang, kalau orang nak buat bisnes, anda kata nak buat bisnes, aku akan cakap kecil dulu orang. Betul? Ambil dulu orang cakap jadual untuk jadi disiplin. Betul. Timing bangun, timing habis kerja. Betul. Macam mana? Kalau kau pun timing tu pun kau tak boleh jaga, macam mana kau nak kerja sendiri? Memang lingkup habis kau. Itu je. Aku dah masih dah. Bangun kedua. Ya. Faham. Kita fikir tak apa. Kerja sendiri Kita boleh kerja sampai malam, time kita sendiri. Kalau betul-betul kau high demand tak apa lah. Tapi kau bukan artis. Artis pun ada time call je. Kau ingat artis tu dia pukul nama dengan senang. Dia jadi je tu. Dia ada time call je kan.